umur dah menuju kepada kematian. Sepatutnya kan begitu. Kalau dia buat anak panah ni semua ke atas. Yang atas sekali cita-cita, ni yang atas sekali cita-cita, anak panah yang bawah ni, cita-cita bawah dia ni adalah diri dia lah. Manusia, ni cita-cita, ni anak panah, ni cita-cita. Tuan-tuan nampak kan saya lukis ni? Pagi-pagi mesti nampak. Kalau tak nampak, ni cita-cita, anak panah ke atas, manusia dekat sini, dia tengok ke atas. Bawah ni ada satu lagi yang kejar dia ni, nama dia kematian. Anak panah ni 3 je. Satu cita-cita, 2 manusia kat tengah-tengah ni, bawah ni kematian. Anak panah ni semua ke atas. Sama ada dia sempat kejar cita-cita dia dulu, atau belum sempat dia kejar, yang bawah ni dah kejar dia dulu. Namanya apa? Kematian. Sama ada dia sempat atau tak sempat. Jadi, kejar yang atas boleh? Boleh. Tapi tengok di bawah tu. Tengok yang di bawah yang tengah kejar kita tu, namanya kematian. Macam mana kita buat persiapannya? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dalam surah Al-Jumu'ah, katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu lari daripada kematian, fa innallaha, Allah akan jumpakan kamu dengan kematian itu. Larilah macam mana sekalipun. Dalam Sahih Al-Bukhari, yang kisah yang masyhur, malaikat Israel datang jumpa dengan Nabi Musa. Hari ini aku datang membawa ketetapan Tuhanmu. Pang sekali, kena lempang dengan Nabi Musa. Tercabut matanya, mengadu dengan Allah. Ya Allah, engkau hantar aku untuk mematikan orang, tapi orang ini tak nak mati. Ada ayat disebut begitu. Allah perintahkan malaikat Israel balik semula pada Nabi Musa. Perintahkan kepada Nabi Musa, tapak tangan dia itu ditekapkan pada seekor lembu, sebanyak mana bilangan bulu yang berada di bawah tapak tangan Nabi Musa, sebanyak itulah umur yang Allah akan tambahkan. Kalau tapak tangan kita ni tekap kepada perut, pada seekor lembu, bulu lembu ni nampak ke tak nampak? Halus saja. Jadi kata malaikat, Allah akan tambahkan umur kamu sebanyak bilangan bulu di bawah tapak tangan kamu. Nabi Musa tanya, selepas itu? Selepas itu kamu akan mati juga. Nah, kalau begitu tak payah, kata Nabi Musa. Matikan sekarang. Tambahlah macam mana pun, sebab ujungnya manusia akan tetap akan mati. Kita baca tentang ketentuan Allah. Ada seorang je terselamat dalam pesawat Air India yang terhempas itu.